Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta hadirin dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di pentas yang penuh bermakna ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Generasi Kecil Impian Besar, Malaysia Gemilang 2026. Hadirin yang saya hormati, apabila disebut tentang generasi kecil, siapakah yang dimaksudkan? Jawapannya ialah kita, murid-murid sekolah rendah. Mungkin tubuh kita masih kecil, mungkin suara kita belum segagah orang dewasa. Namun, jangan sesekali memandang rendah pada impian seorang murid. Daripada bilik darjah yang sederhana, boleh terlahir pemimpin yang bijaksana. Daripada buku latihan yang kecil, boleh tercipta masa depan negara yang besar. Bak kata pepatah, kecil-kecil cili padi. Tahun 2026 menuntut kita menjadi generasi yang lebih berani, lebih kuat dan lebih berakhlak. Dunia semakin pantas berubah, teknologi semakin maju, persaingan semakin hebat. Oleh itu, kita tidak boleh hanya tahu membaca, menulis dan mengira. Kita mesti bijak berfikir, pandai bekerjasama, berani bertanya dan sentiasa menjaga adab. Hadirin sekalian, impian besar tidak akan menjadi kenyataan tanpa usaha. Kejayaan tidak datang bergolek. Ia datang bersama disiplin, kesungguhan dan semangat yang tidak mudah menyerah kalah. Jika gagal sekali, jangan berhenti. Jika ditegur guru, jangan kecil hati. Sebaliknya, bangkit dan perbaiki diri. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Rakan-rakan yang dikasihi, namun kecemerlangan sebenar bukan hanya diukur melalui markah peperiksaan. Murid yang benar-benar cemerlang ialah murid yang ada ilmu dan akhlak. Ilmu menjadikan kita pandai, tetapi akhlak menjadikan kita dihormati. Apalah gunanya bijak menjawab soalan jika kita tidak hormati guru? Apalah gunanya mendapat nombor 1 jika kita suka mengejek rakan? Dalam menuju Malaysia Gemilang, kita juga mesti bijak menggunakan teknologi. Telefon pintar, komputer, internet, semuanya boleh menjadi jambatan ilmu. Namun, jika disalahguna, ia boleh menjadi pencuri masa. Jangan biarkan permainan video dan media sosial merampas masa depan kita. Hadirin sekalian, sebagai generasi kecil, kita mesti berani bermimpi besar. Hari ini kita mungkin hanya seorang murid, tetapi esok kita boleh menjadi seorang doktor, guru, jurutera, malah pemimpin negara. Semua kejayaan besar bermula daripada impian kecil dan usaha yang tidak pernah berhenti. Rakan-rakan sekalian, kita juga perlu saling menyokong antara satu sama lain. Bantu rakan yang lemah, hormati perbezaan, bina semangat perpaduan, kerana Malaysia yang gemilang tidak dibina oleh seorang individu, tetapi oleh rakyat yang bersatu hati. Sebagai penutup bicara, jelaslah bahawa generasi kecil hari ini mampu membawa impian besar. Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Pergi ke sekolah membawa bekal, ilmu dicari penuh percaya.
Generasi kecil berjiwa cekal. Malaysia gemilang pasti berjaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.